Hey, apa khabar semua? Cikgu Edu di sini untuk satu lagi sejarah SPM Express. Jom, hari ni kita travel back in time, jauh ke belakang sampai ke zaman pra-sejarah. Okey, soalan pertama untuk korang. Boleh survive tak tanpa wifi? Cuba bayang, tak ada TikTok, tak ada Insta, tak ada game langsung. Serius, berapa lama korang boleh tahan? Kita ni kan, video buffering sikit pun dah stres. Tapi struggle kita tu tak ada apa-apalah kalau nak banding dengan orang zaman dulu. Diorang punya struggle bukan internet slow, tapi kena kejar mamut untuk makan malam. Nampak tak beza dia? Jadi, apa benda sebenarnya zaman prasejarah ni? Okey, perkataan power dia ialah Nirleka, datang dari bahasa Sanskrit. Senang je nak faham. Nir maksudnya takdir, leka maksudnya tulisan. Jadi, Nirleka, zaman sebelum wujudnya tulisan. Simple. Zaman prasejarah ni pula, dia pecah dua je. Senang gila nak ingat. Step 1, zaman batu. Masa ni orang guna batu untuk semua benda. Step 2, zaman logam. Ni bila diorang dah upgrade, dah pandai guna besi dengan gangsa. Okey, garis masa dia pula. Ada 4 nama yang korang wajib hafal untuk SPM. Ingat ni, Paleolitik, lepas tu Mesolitik, kemudian Neolitik dan last kali logam. Jom kita go through satu-satu. Okey, kita mula dengan yang pertama, zaman Paleolitik atau nama lainnya zaman batu lama. Ini yang paling ancient sekali. Macam mana agaknya hidup diorang masa ni? Basically diorang ni nomad, sentiasa pindah randah cari makan. Pot lepak diorang kat mana? Dalam gua. Alat-alat diorang pula simple je. Batu yang diketuk kasar-kasar. Nak makan, kena buru binatang, kutip hasil hutan. Tu je cara nak survive. Nak tengok bukti kat Malaysia? Ni dia. Gua Niah kat Sarawak. Inilah salah satu rumah orang zaman Paleolitik. Memang pot paling cun lah. Selamat dari binatang buas, selamat dari hujan panas. Okey, jom kita gerak sikit ke depan. Lepas Paleolitik, kita ada zaman Mesolitik. Maksudnya, zaman batu pertengahan. So, apa yang beza? Tak banyak sangat pun. Tapi adalah sikit improvement. Diorang masih duduk dalam gua, tapi dah pandai sikit pilih pot dekat-dekat dengan sungai atau laut. Kenapa? Sebab diorang dah start tangkap ikan. Makanan baru tu. Alatan batu diorang pun dah upgrade sikit, jadi lebih kecil dan kemas. Okey, yang ni tolong fokus betul-betul. Penting ni. Kat Eropah, diorang panggil zaman ni Mesolitik. Tapi kat Asia Tenggara, termasuklah Malaysia, kita panggil dia zaman Hua Bin Hien. Senang cerita, Hua Bin Hien tu cuma nama lain untuk Mesolitik kat kemasan kita. Sebab alatan batu yang kita jumpa ada lain sikit. Ingat tu ya, Hua Bin Hien tu kita punya versi. Okey, sekarang kita masuk zaman yang paling revolutionary. Zaman yang betul-betul ubah cara manusia hidup. Bersedia untuk zaman Neolitik, aka zaman batu baru. Kenapa revolusi? Sebab inilah kali pertama manusia start settle down. Dah tak pindah-pindah lagi. Diorang dah mula bercucuk tanam, so tak payah pening cari makanan. Diorang boleh binatang. Lepas tu siap pandai buat tembikar lagi untuk simpan makanan. Ini memang satu game changer besar. Dan daripada batu, manusia pun dah level up. Kita dah masuk fasa seterusnya. Selamat datang ke zaman logam. Masa ni manusia dah pandai guna logam, macam gangsa dengan besi. Jadi senjata dan alatan diorang pun jadi lagi kuat, lagi padu. Lepas tu, wujudlah aktiviti perdagangan. Orang start tukar-tukar barang, sistem barter tu. Pembinaan pun jadi lagi canggih, lagi teratur. Jadi, dari semua cerita ni, apa bukti paling power kat Malaysia? Siapakah superstar prasejarah Malaysia yang korang wajib tahu untuk exam SPM? Ada sesiapa boleh teka? Dan inilah dia, Perak Man. Rangka manusia yang hampir lengkap dijumpai kat Lenggong, Perak. Ini dia bukti paling otai tentang kehidupan prasejarah kat negara kita. So, kenapa Perak Man dengan Lembah Lenggong ni special sangat? Sebab, 1. Ia tapak prasejarah paling penting kat Asia Tenggara. 2. Perak Man ni rangka manusia paling lengkap kat rantau ni. 3. Ia jadi bukti yang manusia hidup kat situ non-stop dari zaman Paleolitik, Hua Bin Hien sampai dah Neolitik. Dan paling best, ia adalah tapak warisan dunia UNESCO. Gempa kan? Okey, rasanya korang dah faham semua benda penting kan? Jom kita test power sikit. Dah sedia? Masa untuk pop quiz. Soalan 1. Di Asia Tenggara, zaman Mesolitik juga dikenali sebagai zaman, apa dia? A, B, C atau D? Jawapannya dah tentu. B. Zaman Hua Bin Hien.
Ingatkan, versi Asia Tenggara punya nama. Soalan nombor 2. Ingat tak perkataan Sanskrit yang kita belajar tadi? Apa maksud Nirleka? Fikir-fikir. Dan jawapannya ialah B, zaman tanpa tulisan. Mantap! Okey, soalan terakhir. Aktiviti utama apa yang jadi game changer masa zaman Neolitik? Apa yang paling beza dari zaman sebelumnya? Kunci jawapannya ialah C, bercucuk tanam. Sebab inilah diorang boleh start hidup menetap. Jadi, apa yang kita boleh belajar? Manusia zaman prasejarah ni, diorang mungkin nampak simple, tapi sebenarnya diorang dah wariskan banyak gila benda yang kita guna sampai hari ni. Terutamanya, macam mana kita dapat makanan melalui pertanian. So, sebelum kita habis, cuba fikir benda ni. 10,000 tahun dari sekarang, agaknya apa ciptaan kita hari ni yang orang masa depan akan anggap prasejarah? Telefon pintar kita ni ke? Kereta? Fikir-fikirkan. Okey, itu je untuk kali ni. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye.